Right now is 5 o'clock. Sekarang dah pukul 5. Dan hari ni aku ada satu event penting. Aku nak ke Auto City untuk pelancaran sebuah motosikal yang bagi aku brand yang sangat dekat dengan aku. Jom. Jadi inilah dia, Royal Enfield Auto City Pulau Pinang. Hari ni kita datang untuk launching motor baru. Okay, terima kasih. Some goodies dekat raya. Sambut. First time aku naik Royal Enfield ni masa aku dekat India itulah. That was the first time aku kenal brand Royal Enfield ni. Kalau korang tengok vlog aku dekat India tu, memang it's a life opening punya experience. Dan that's why aku rasa attached dengan brand Royal Enfield ni. Sebenarnya hari tu aku looking out for this model. Tiba-tiba dia kata ada pelancaran model baru, which is yang kat bawah tu. So aku nak tengok dulu yang itu. That I have a option to decide which one yang suit for me. Masuk je ke store ni, aku rasa sebiji macam feel dekat masa kat India dulu. Oh, memorable mate. Oleh Dr. Sepuh, sekali lagi ramai. Selamat datang sekali lagi, selamat datang dan terima kasih di atas kehadiran semua untuk kita nak introduce kita minta gorilla. Okay, apa yang kita okay, di depan ni. And this is it. Ini adalah motor yang aku tunggu hampir setahun. Motor ni dah dilancarkan sebenarnya dah hampir setahun, tapi baru dia sampai ke Malaysia. Untuk pasaran Malaysia cuma ada 2 variant ni je, kuning dan satu lagi yang warna biru tadi. Dua versi ni special sebab dia ada feature sambungan dengan aplikasi Royal Enfield. Aku rasa canggih gila. Variant yang tak masuk pula adalah versi meter analog. Tengok tu, siap ada sambungan Google Map lagi dekat meter tu. Sebelum kita test ride Gorilla 450, kita buka puasa dulu. Bukan apa, takut sekali tumbang motor orang. Dah lah baru lagi. Masuk je gear, aku rasa this is it. Rasa macam motor tu part of my extension. Tak terlalu tinggi untuk aku. Rasa confidence tu datang dan I feel spirited. Untuk pengetahuan apa, aku tak ada lah lenjan habis-habisan test ride ni. Cuma pusing keliling bangunan ni je. Bukan apa, aku takut terlajak sampai ke rumah. Just came back from the event. Event tadi bukan sekadar launching of the motorcycle, also juga adalah majlis berbuka puasa untuk fans Royal Enfield. Bagi aku motor Royal Enfield ni dia bukan sekadar motosikal dari point A ke point B, but it's more to a lifestyle motorcycle. Apa yang tutup lampu? And one thing for sure, motosikal Royal Enfield ni buatkan the rider feel the journey, enjoy the journey. Motosikal yang aku naik tadi, Gorilla 450, dia bukan saja kita rasa agresif bila kita naik motosikal tu, but it is also give me the sense of pride bila ride that kind of motorcycle. Dan yang paling penting sekali bagi aku, sound dia yang sangat mantap. So currently kami singgah cari kopi sekejap. Sebenarnya dah lama, hampir sebulan aku tak minum kopi. Hari ni dapat juga kopi akhirnya, lega lah sikit. Patutlah dia orang tutup lampu. Sekarang ni adalah Earth Hour, jadi akan tutup daripada pukul 8.30 sampai 9.30, 1 jam. Baru je sampai ke rumah. Tadi aku ada cakap tentang riding a bike.
in Penang. Bagi aku, riding a bike in Penang nowadays jadi something yang sangat penting. It is a essential need, especially macam aku commuting from the mainland sampailah ke Georgetown, the island side. Buat masa ni dalam bulan Ramadan, aku commute dari mainland sampailah ke island setiap hari. Believe me, naik motor memang menjimatkan masa. Selalunya kalau perjalanan membawa kereta, aku akan ambil masa hampir sejam setengah untuk sampai ke sebelah Georgetown. Tapi bila aku tunggang motosikal, dalam masa 20 minit ke 30 minit je aku dah sampai. Sekarang ni traffic jam dekat Pulau Pinang ni sangat-sangatlah intolerable. Nak keluar office, nak balik rumah, semua mesti ambil masa hampir 1 jam bila bawa kereta. Seriously, aku rasa minda aku sangat letih bila aku bawa kereta dan stuck in the traffic jam. And since early Ramadan hari tu, aku mula menunggang motosikal. Aku naik skuter wife aku, sebabnya aku nak kena sampai cepat ke rumah pada waktu balik tu. That's why aku pinjam dulu motosikal wife aku untuk bergerak. And somehow aku mula rasa benci gila bila stuck dalam traffic jam. Bagi aku hilang hampir 1 jam setiap hari. And I cannot accept that. Dan bila aku telik-telik tadi, apa yang aku suka dengan motosikal tadi, it has the character. Macam skuter yang aku bawa sekarang ni, bagi aku, I like things to have its own character. Dan masa aku ride motosikal Guerrilla 450 tadi, somehow I feel connected. So sudah semestinya bawa motor ni ada risiko dia. Bahaya tu memang sentiasa ada. Setiap hari aku lintas jambatan tu, mesti ada je accident yang berlaku. Tapi bagi aku, that was the risk that I'm willing to take. Asalkan aku tak membuang masa stuck dalam jam setiap hari. I believe that time is the one thing that we cannot get back. Jadi kalau ride motosikal ni boleh menjimatkan sejam setiap hari, I'm willing to take the risk. So, bilanya aku nak ambil motosikal tu kan, tak tahu lagi. Aku nak settlekan dulu segala hutang-hutang, nak lapangkan kepala dulu, baru I'll think about it. Apapun, I'm going to manifest to get it. Sebabnya, I prefer to save my time. Bagi aku, it is a very satisfying event yang aku dapat hadir. Thank you Royal Enfield Penang jemput aku. I'm glad to be in the event, and I'm happy if you want me to do a review untuk motosikal tu, if I had the chance lagi in the futures. Sebabnya terus terang lah, masa aku test tadi memang tak puas lah. Pusing keliling bangunan je kan, nak rasa apa kan. I didn't get the chance to test the full capability, the speed, the capability of the engines. Aku harap aku dapat peluang untuk test it again in the futures. That's all my thought untuk hari ni. Thank you Royal Enfield sebab jemput aku untuk berbuka puasa and test ride the Guerrilla 450. And thank you everyone for watching. I'll see you guys in upcoming vlogs. Bye. Dah habis vlog hari ini sampai sini. Jangan lupa, jangan risau, jumpa lagi esok pagi. Dah habis, jumpa di vlog esok. Jangan lupa klik subscribe pada Hanif.